Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni macam korang dah tahu, Tiha dah nak balik. Flight Tiha pukul 8 jap lagi. Sekarang dah pukul 5.45. Kita kena turun bawah untuk naik van ke airport. Daripada JJ Airport, Tiha akan guna Scott Airlines. So Tiha akan ke Singapore dulu, transit, and then baru pergi ke KL. So today will be a long day macam first day, tapi tak sepanjang macam first day kot. First day macam dia rasa 3 ke 4 kali juga kita orang tukar kan. Tapi kali ni just 2 kali je. Sebab daripada Jeju ke Singapore, Singapore to KL. Tiha nak get ready untuk check out. Kita dah kemas barang. Tadi pun kita dah turun bag. Sebab nak bagi diorang settlekan dulu bag, luggage. And then kita orang sembahyang subuh. Sekarang kita nak keluar. Saja nak tunjuk view bilik kat dalam ni. Sebab hari tu tak sempat kan, rushing. So ni bilik Tiha. Bilik Tiha ada 2 katil. Satu single, satu lagi queen. Dan dia bagi meja. View kat sini biasa-biasa je. Kalau tak nampak. Tapi nampak tak? Dia view pemandangan lah. And then dia ada bagi kettle. Ada cermin. Ada peti ais. So yang mana tanya soket. Soket dekat korang ni macam mana macam ni guys. Dia ada 2 lubang. Dia punya soket macam ni. Dia 2 dan dia tebal. Dia tak sama macam Malaysia punya tau. Dia bulat lagi. Dan dia tebal. So masukkan macam ni. Macam tu. So far Tiha pakai yang universal adapter yang petak tu pun okey je. Okay guys, Tiha agak rushing. So jom kita akan turun ke bawah sekarang. Tiha agak rushing sebab diorang semua dah turun bawah. Tiha jelas. So jom kita pergi check out. Okay guys, kita dah sampai ke Jeju Airport. Sekarang kita nak kena ambil bag, luggage untuk kita check in. Nak turun bag. Sampai yang ni. Tengok yang ni. Tengok yang ekonomi. Okay. Sejuk. Okay, sekarang kita teman Cik Ali untuk pergi tax refund. Rupanya kita boleh refund balik item yang kita beli. Cuma kita kena simpan receipt. Ya, no receipt, no refund. So maksudnya kita berbelanja kat sini, kita shopping kat sini, receipt tu penting. Tolonglah simpan. And then yang mana receipt tu ada global tax. Global tax, korang boleh claim nanti untuk refund balik, dapat duit. So bagus lah. Dia pernah dengar tapi dia tak pernah tengok orang buat, which is bagus for me. Dia global tax free. Kita dah masuk dalam. Let's go. Kita nak pergi tunggu kat boarding. Bye bye. Thank you. Kita dah check in bag, kita dah lepas immigration. Sekarang ni kita dah on board. Kita dah boarding sini. Sekarang kita nak ke kaunter 16. Tadi kita datang 1 jam awal. So tadi Tiha sempat juga beli makanan sikit. And then Tiha beli souvenir last minute, last pocket lah orang cakap kan. Tiha beli something, nanti Tiha tunjuk. Ambil kau. Satu bag kat Siumat. Boarding start is I'm checking. So I got my boarding pass. Dan kita akan tunggu je boarding. 8.30. Jeju Airport dia kecil je guys. Senang lah nak cari pintu gate dia. Pintu gate dia semua satu baris je. Daripada hujung sana sampai hujung sana. Sikit je, dia macam domestik punya airport kan. So tak besar dan tak banyak orang. Okay guys. Bila besar. Dah hampir 80% dah ni kita punya trip. Lagi 20% tu apa? Balik ni kena ada assignment jangan lupa. Assignment, edit video. Jangan lupa efek kita tu. Efek kita tu. Kita kena jaga. Banyak ni video nak kena edit. Video edit, jangan lupa juga plan seterusnya. Jumpa next week.
Jumpa next trip nanti. Kalau nak nampak Kak Nisa je awal. Hari first day tak turun Jeju lagi pun dia dah fikir dah nak pergi mana. Itulah. Lepas tu Alfian pula cakap pasal Swiss. Tapi kan, boleh katakan kita orang punya trip, semua orang tanya benda yang sama. Lepas ni pergi mana? Lepas ni pergi mana? Setiap seorang dah ada plan nak pergi mana. Trip semua orang dah biasa-biasa trip. Dia orang semua dah biasa travel. Another airport journey. Saya dapat duduk tepi tingkap guys. iPad kau. Dapat window seat. Tepi. Nisa. Kita dah sampai ke Singapore Airport. So, sekarang ini kita mahu relax sekejap. Tengok. Aku baru mau tidur. Sorry lah. Tidur pun tak okey tak. Baiklah yang ikut ni semua ramai yang dah. Semua nasib baik yang ikut ni semua yang study travel. Dah ikut je ni. Nak transfer. Nak kira turun. Dia tengah cari pintu untuk kita transfer ke next station untuk ke Kuala Lumpur. Jom kita nak pergi semayang dulu sebab kita ada masa lagi 1 jam sebelum boarding time. So kita solat dulu. Let's go. Kita check bag lagi. One more to go and then settle. I'll wait for home. Last boarding. Let's go. Last flight. Memang pengalaman guys. Tadi dekat depan diorang ada juga check bag tau. Kiranya any boarding korang kena buang air untuk kosong. Korang kena kosongkan botol air. And then setiap stesen tu akan ada water cooler ataupun kowei. So korang boleh ambil. Cepat. Kita kena interframe. Akhirnya satu lagi flight. Akhirnya daging. Ada lagi ke flight? Lepas ni balik kan? Dah besok. Besok. Tak apa. Akhirnya sampai juga. Daging. Memang daging. Kugi. Kogi. Sini kugi halal. No more bibimbap. Kata makan bibimbap, kimchi, Telur. tahu. Tahu ya. Tahu. Okay guys, kita dah sampai ke LA2. Finally, our last destination. Tadi last week 1 jam dia tidur. Bye Cik, makan Nisa. Bye. Bye. Okay guys, so sekarang dia dah separate. Dia nak kena pergi ke gate depan. Dia orang nak makan. Alun dah tunggu kat depan. So dia kena gerak sekarang lah. Jom, let's go. Sedih sekejap je Zah ke Jeju. Tak cukup. Hello. Welcome back home. Dah sampai guys. Finally I'm arrived. Dengan muka yang Ya Allah. muka aku tak tahulah. Dah macam terpoyak busuk dah. Jom kita sedekat dulu. Kau tengok je lah kesudahan video ni nanti. Okay, jumpa nanti. Hello guys, welcome back to Malaysia. Alhamdulillah, Tiha ada beberapa hari dah Tiha balik pada Jeju hari tu. Kalau dah ada video ni, Tiha rasa Tiha nak combine sekali untuk tunjuk apa yang Tiha beli kat sana. So, jom kita buat shopping haul. Alhamdulillah, this is my first trip and Tiha rasa sangat-sangat enjoy. So, Tiha ada juga beli souvenir untuk diri sendiri dan juga untuk family sikit lah. Tapi ada juga a few barang yang Tiha dah bagi dekat family dan juga Tiha kita orang dah makan. So ni adalah benda yang Tiha rasa Tiha perlu beli dan wajib beli kalau Tiha pergi Korea. Tiha dah set mind dah. Kalau aku pergi Korea, benda ni mesti aku kena beli, wajib aku beli. Kalau aku tak beli, aku akan menyesal.
beli cutleries dekat sana guys. Ni ada chopstick dengan sudu Korea. So macam korang tahu, kalau kita tengok K-drama kan, diorang makan macam ya Allah sedapnya. Lepas tu diorang punya sudu tu macam lain tau. Tengok, dia lebih macam panjang dan dia besar. Saya rasa Tiha sangat-sangat berpuas hati sebab Tiha jumpa dia dekat Dormont Market. Tiha juga ada jumpa juga dekat Daiso. Tapi Daiso dia macam dekat Mr. DIY punya. Sudu dia tu macam agak ringan dan dia tak ada any ukiran ataupun dia tak ada, dia kosong. Macam ni dia ada ukiran. So untuk Korea punya cutleries, dia punya chopstick dia macam lepeh macam ni. Dia lepeh macam ni. Dan sudu dia macam panjang lagi dan dia bulat. Macam tu. So lepas ni kalau kita nak makan, kita memang feeling Korea habis lah. And mungkin lepas ni kita makan, kita boleh macam keluar macam emoji memes dekat burung petak tu kan. Wah, macam tu. Jadi Tiha beli seorang satu untuk setiap family member Tiha. So jangan siapa-siapa curi, jangan siapa-siapa hilangkan, okay? Semua orang ada seorang satu. So Tiha beli ni untuk family Tiha dan juga diri Tiha. Next, Tiha beli coklat guys. Ni coklat yang Tiha beli first day Tiha sampai dekat sana. Tiha beli dekat Osuluk. Dan ni ialah coklat yang ada green tea kat dalam macam ni. Coklat dia tak terlampau manis, sangat sedap. Tapi Tiha beli satu je. Sebab Tiha rasa waktu tu macam, mungkin boleh beli lagi kot lepas ni. Tapi rupa-rupanya tidak guys. Tempat tu je sangat eksklusif. Ni Tiha beli dekat Tea Museum dia. Dia memang jual banyak-banyak dia memang jual banyak coklat, biskut berasaskan teh. Sebab diorang kat situ ada ladan teh. And then diorang sangat famous dengan green tea. So macam-macam, ada biskut, ada wafer. Tapi kebanyakannya Tiha scan tak lepas sebab diorang ada macam guna alkohol sikit untuk diorang punya roti and everything. Coklat ni antara yang 100% insyaAllah dijamin okay, halal thayyiban. So Tiha try yang ni dan alhamdulillah sangat sedap. Ni dah habis guys. Sampai-sampainya Malaysia hari tu kita orang memang dah makan. Dan bagi Tiha ini cantik. Tengok packaging ni sangat cantik. Dan mungkin boleh buat as a souvenir juga lepas ni, InsyaAllah kalau pergi lagi. So Tiha beli coklat daripada sana. Ni ialah Jeju Green Tea Chocolate Bar. Dia ada banyak jenis lagi, tapi Tiha try beli yang satu. Dan saya menyesal sebab saya tak beli banyak. Oh my god. Tapi tu je lah guys, Tiha try beli coklat satu. Seterusnya saya beli glove. Sebab waktu tu Tiha kesejukan. Tiha dah bawa glove, tapi glove Tiha tu macam besar sikit daripada tangan. Dan dia tak ada yang tempat touchscreen tu, which is agak annoying ni kat situ. Sebab kita tengok gambar dan kesejukan, kita terpaksa kena buka glove kita. So Tiha beli glove dekat Daiso. Dekat sana Tiha ada jumpa Daiso. And then Tiha beli ni dalam berapa ribu won, dalam 2,000 won ke 3,000 won je. So Tiha beli satu. Ini sumpah lembut ini Tiha rasa macam saya kerja budak-budak tau. Rupa-rupanya bila Tiha pakai, dia sangatlah fit dengan tangan Tiha. Dan sangat-sangat lembut guys. Tadan. Lepas tu dia ada tempat nak pegang string tu. So kita boleh scroll. Dan kita boleh tengok gambar. Dan dia sangat-sangat comel. Dia rasa waktu tu Tiha perlukan glove baru. So Tiha beli je dengan harga 2,000 won dekat Daiso. Sangat berbaloi. And insyaAllah mana tahu Tiha akan bawa ke next trip ke kan. InsyaAllah. Amin. Kita nak ke mana tu? Nanti kita fikir lain, okay? Dia beli hand cream. Ya Allah, serius Tiha cakap, Jeju ni dia banyak gila gift shop. Dia banyak gila yang untuk souvenir punya. Dia bukan sekadar barang dia je yang cantik dan comel, tapi packaging dia pun cantik dan comel. Korang cuba tengok. Ya Allah, dia jual hand cream je tau. Tapi dia punya kotak tu like so comel. Tengok, detailing diorang dalam marketing sangat-sangat power. Dalam packaging pun cuba tengok. Ada buah tangerine. Lepas tu ada diorang punya patung tu. Ada packaging, tulisan dia, dia punya animation. Ya Allah, sangat-sangat comel. Dan ini Tiha beli hand cream. Ini adalah Jeju Sweet Halabong. Halabong tu ialah macam orange, macam tangerine orange. So ini dia bau tangerine. And ya Allah, it smells so sweet and nice. Ya Allah, dia sangat-sangat bau manis buah. Rasa macam sweet orange tu. Tiha suka. Tapi dia tak tahan sangat lah. Dia dalam 15 ke 20 minit dia dah hilang dah. So kiranya dia macam as a lotion ke sebenarnya. Tapi dia adalah scent sikit. Tapi tak tahan lama. But it's okay sebab dia comel dan juga dia bau wangi. So kita beli. Saya cakap kalau korang pergi Jeju, tolonglah tebalkan poket anda. Sebab korang akan rasa macam korang nak beli semua benda. Sebab semua benda comel. Semua comel. Serius comel. Packaging pun comel. Next Tiha beli. Tada!
dekat sana Tiha beli Innisfree sheet mask daripada Innisfree. Ada banyak jenis tau guys. Dia ada untuk brightening, hydrating, smoothing. Dia banyak gila. Tapi Tiha try yang ini green tea untuk hydrating. Sebab kulit Tiha memang kering dan Tiha rasa macam is a must lah untuk Tiha beli kat sana. Sebab Tiha rasa dia agak okey lah. Kalau kita borong banyak dia lagi murah sebenarnya. Ini macam ni. Dia satu ni yang Tiha dah buka. Ini sebenarnya jual dalam ni dia ada 10. Ni je Tiha beli sheet mask green tea daripada Innisfree. Innisfree ni pun antara yang famous juga dekat Jeju. So Tiha rasa it's a must juga untuk Tiha try. So far Tiha try satu mask je and alhamdulillah dia sangat hydrating. Tiha rasa seronok pakai sebab dia rasa tak kering. Dan saya suka. Bagus. Kita boleh repeat lagi kalau bagus. Next, Tiha beli mask daripada Toriden. So, ini pun antara famous brand juga dekat Korea. Tiha tengok juga review orang cakap dia antara yang the best juga produk dia. So, Tiha nak try. Ala-ala kita pergi sana, kita dapat borong. So, kita belilah. Dalam ni dia ada 6, 5 tambah 1. Dia ada 6. So, Tiha rasa macam Tiha patut beli untuk try sendiri. Sebab nak tunggu sekarang beli rasanya tak akan beli. So, bila dah ada depan mata, kita grab je terus. Tiha beli. Tada! Tiha beli fridge magnet. So, ini antara benda yang paling wajib lah kan kalau kita ke mana-mana. So, ni Tiha beli fridge magnet. So, Tiha beli juga satu untuk kenangan. Dan benda yang Tiha rasa macam saya suka sangat design ni sebab setiap perkataan Jeju tu dia ada lambang Jeju tu sendiri. Which is kalau ni dia ada bunga-bunga konola. And then dia ada Ajuma tengah menyelam. Ada juga suasana kampung dekat sana. Dan dia ada juga tangerine dan juga ada patung Jeju dekat situ. Comel. Tiha tak beli banyak jenis patung Jeju sebab Tiha takut pula Tiha tengok patung tu sebab macam tu kan. So Tiha beli macam ni je lah. Macam Tiha cakap tadi, packaging dekat sana sangat-sangat comel. Tengok dia jual fridge magnet je tau. Tapi depan belakang dia printing. Okay guys, Tiha ada beli kitchen juga. Tapi kitchen Tiha terkeluar. Dia dah longgar. So dia dah putus. Ini Tiha rasa Tiha kena letak gam uhu ataupun gam gajah untuk sambungkan balik. Dia macam ni guys. Dia sepatutnya sambung macam ni. Ni sekejap. Dia macam ni. Tada! Cantik kan? Cantik kan? So Tiha terpaksa kena letak gam nanti. Sebab Tiha rasa hari tu mungkin sebab yang ni yang Tiha bagi jatuh hari tu kot. So dia terlonggar sikit. Tapi dia macam ni guys. So cute right? Kalau tengok dia punya detailing dia, ya Allah. Dia macam buah betul. Dia macam buah betul. Serius. Dia punya tekstur tu dengan warna dia, tengok dah terkeluar. Dengan dia punya warna tu cantik gila. Kau cuba bayangkan macam diorang boleh fikir untuk buat benda ni. Diorang sangat kreatif. Dan dia sangat cantik. Definitely saya akan fix benda ni untuk saya pakai. Dia sangat comel. Sangat rugi kalau tak boleh pakai. Tapi sangat comel. Next Tiha ada juga beli kitchen lagi satu. Tapi kitchen ni ada dekat bag yang mama pakai. So dia tak ada. Tapi tengok kitchen. Tapi dia punya packaging tu, ya Allah, cantik. Ini Tiha rasa banyak kali nak buang ke tak. Ini Tiha rasa macam boleh pakai lagi ni. Boleh buat penanda buku ni. Boleh buat macam-macam. Sebab dia cantik. Tengok, Jeju Keyring. Tapi dia punya packaging sangat-sangat lawa. Jeju, diorang punya trademark ialah halabung. Halabung tu buah oren ni. Buah oren yang bulat besar tu. Tapi dia manis dan juga plum, juicy. Mana-mana pun kebanyakannya kedai souvenir ni berkonsepkan oren ataupun akan berkonsepkan Jeju yang sangat cantik dan sangat comel. Next, Tiha beli pin. Ini sangat-sangat random sebab Tiha rasa macam, ya Allah, comelnya buah dia. Tiba-tiba dia ada seketul oren kat situ. Tiba-tiba dia ada sebiji oren kat situ. Tiha rasa macam, oh my god, it was so cute. I should get it and I just got it guys. Dan Tiha beli. Tiha rasa macam Tiha nak letak dekat bag laptop. And it was so cute girl. See, packaging dia lagi sekali. Sangat cantik. Diorang macam faham tau perasaan kita bila nak beli benda-benda comel ni. Sebelum ni Tiha beli last minute dekat airport Jeju. Sebab
Tiha nak habiskan duit won waktu tu. Tiha tengok and Allah, comelnya benda tu. So Tiha terus terbeli guys. Out of nowhere Tiha beli kitchen bear. Dan ini adalah kitchen yang paling comel Tiha pernah jumpa dekat Jeju. Waktu tu Tiha rasa macam, comelnya. Patut beli ke tak? Tapi nak habiskan duit won, so Tiha belikan je. Ini Tiha beli dekat Jeju Airport. Sebab waktu tunggu flight tu ada lagi masa. So Tiha rang-rang dan jumpa patung ni. Ya Allah guys, see, it was so cute guys. Dan ada tengok juga tau, Tiha punya tour guide, dia pakai kitchen bear yang ada helmet tangerine, yang ada bear tu pegang orange. Tiha rasa comelnya. Dan Tiha pun terbeli benda ni guys, sebab dia comel. Guys, this is my favorite things yang Tiha beli dekat Jeju. Tiha tak rasa regret pun beli. Lepas pada sudu tu lah. Ini benda kedua yang Tiha rasa macam Tiha suka gila, which is, it's such a very random. Tiha beli tangerine pajamas. Tadan! So, benda ni Tiha beli kat Dongmun Market. Waktu tu, Tiha tengok daripada first kedai lagi tau, dia orang jual pajamas ni. And Tiha macam tengok je, Tiha rasa macam, ya Allah, cantiknya, comelnya. Dia macam unik. Bagi Tiha unik. Macam tak semua tempat ada jual tau macam ni. And Tiha rasa macam ni, cantiknya. Sampailah Tiha keep deny benda tu. Tiha keep deny yang macam, aku tak perlulah beli, tak apalah beli, tak yalah macam tu. Until satu tahap tu Tiha rasa macam, semua kedai ada benda ni. Tiha rasa macam, ya Allah, geramnya tengok baju pajamas ni. And finally, I decided untuk beli. Tada! So, dia ada seluar dan dia ada baju. So, tiba-tiba saya ada baju tidur baru guys. Saya ada tangerine pajamas. Sangat-sangat random guys. Sebab dalam banyak-banyak ni, Tiha rasa macam, wah, aku dapat beli ni. Lepas pada sudut tadi tu, ini antara benda yang Tiha rasa excited juga. Selain tu, Tiha banyak macam habiskan duit untuk makan. Tiha try ice cream, Tiha try wafer. Tapi tu pun, to be honest, Tiha tak puas sangat untuk berjalan dekat Jeju selama 6 hari 4 malam. Hanya Tiha pergi 6 hari 4 malam tu rasa macam tak cukup. Serius tak cukup. Sebab macam 6 hari 4 malam tu, 2 hari tu untuk penerbangan pergi dan balik. Kiranya memang kita stay dekat Jeju tu hanya 4 hari sahaja. 4 hari 4 malam. So 4 hari 4 malam tu Jadah sangat pack, sangat seronok sebab kita orang pergi banyak gila tempat. Tapi Tiha rasa macam ada benda yang Tiha rasa macam, kalau Tiha pergi lagi, Tiha rasa Tiha akan spend time banyak gila dekat tempat tu. Macam Tiha tak puas sangat pergi Jeju. Serius, rasa macam sekejap sangat. Macam kat Dongmun Market, dekat dia punya kafe-kafe, dekat Dongmun Market lah. Dongmun Market Tiha agak rushing sebab dah lewat. So, Tiha tak sempat pun betul-betul nak explore dia punya market dekat bawah tu. Dan juga Tiha tak sempat pun nak try dia punya street food. Sebab first impression Tiha dekat Jeju ni, dia satu kota yang sangat tenang dan juga like nature. Dan memang betul benda tu. Dia memang kalau korang pergi, di kiri kanan atas bawah semua cantik. Gunung dia, langit dia, laut dia, environment dia sangat lain. Dan bila kita melancong kat sana, diorang sangat friendly dan sangat welcoming kita. Diorang sangat-sangat friendly. Cuba bayangkan, Tiha dekat sana, kita memang dah foreigner, tapi diorang still diorang nak bercakap dengan kita macam diorang dah kenal kita lama. Diorang sangat friendly dan bagi Tiha mungkin sebab diorang antara salah satu pusat pelancongan dekat Korea yang famous. So diorang terbiasa dengan orang luar. And InsyaAllah ada rezeki, I will definitely go again. Tiha still tak boleh move on guys daripada Jeju. Teruk ini. Tolong ajarkan saya macam mana saya nak move on. Agak susah je. Itulah dia barang-barang yang Tiha beli. Tiha tak beli banyak pun actually. Sebab Tiha pun, this is my first trip yang Tiha rasa Tiha pergi without family. So Tiha macam tak tahu sangat nak berbelanja tu macam berapa banyak nak spend apa semua. Dan Tiha sebenarnya memang tak pandai shopping sangat guys. Tiha pun beli yang Tiha rasa macam yang mana Tiha rasa Tiha nak beli. Itu je. So itu je lah yang Tiha nak tunjuk kat korang. Itu je yang Tiha beli, tak banyak pun. Tapi cukup lah bagi Tiha kenangan dekat sana. And insyaAllah ada rezeki Tiha akan ke sana lagi. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. Bye bye guys. See you guys in the next time. Annyeong.